sebab rakyat Malaysia dengan Indonesia lain. Malaysia suka berkuah, Indonesia tak suka kuah. Okey, rakyat Malaysia suka pedas, berlemak dan berkuah. Jawapan yang saya boleh offer ialah kari, sebab kari pun dia cover tiga-tiga ni, dan at the same time dia bukan seasonal, dia adalah everyday punya. Tapi Indonesia tak makan kari ni. Orang Malaysia suka makan, dia tak suka kuah. Yang tu yang saya perasan. Okey. Bila saya jawab yang tu, okey tak faham tak? Capai tak? Lagi ringkas lah. Sebenarnya tak perlu nak cerita dia cepat apa semua. Sebab bila cepat, dia cerita best juga. Dia nak cerita kenapa kari. Kenapa tak sup? Sup bukan berlemak. Betul? Sebab kebanyakan rakyat Malaysia, dia suka makanan yang ada santan, lemak tu. Makanan yang ada pedas-pedas rempah tu. Lepas tu, kalau kenapa bukan rendang? Kita jawab rendang ialah seasonal. Ini makanan yang harian, betul? Dah menjawab soalan. Cukup. Kenapa kita nak pergi? So UPS tu, USP. Cara penggunaan bahan tu sendiri. Kadang-kadang ada yang lebihkan santan, ada yang lebihkan kari. Bermakna bila menggunakan pes tu hanya picit. Oh, ini tak ada santan lah, tak ada santan. Tak jawab soalan ni? Tak jawab. Soalan dia, kenapa kari nyonya? Kari nyonya tu sebab tak ada di negeri lain dan jarang dikeluarkan, dimasakkan kari nyonya tu. Tuhan untuk memperkenalkan je lah. Tapi ada reason tertentu tak? Contoh nasi lemak jarang jumpa kat US. Kenapa tak jual nasi lemak kat US? Tak ada jawab soalan tu. Tak ada jawab soalan tu. Sebab disebabkan tak ada kat situ, kita nak bagi. Kita tak boleh nak buat jawapan macam tu. Sebab contoh, kalau kita kata nasi lemak tak jual kat US, sebab orang US tak makan pedas. Kita takut dia jadi macam ni. Kenapa rayonnya? Sebab rayonnya tak ada dekat Malaysia lagi. Tapi orang tak suka. Dia jadi masalah kan. Kita tak nak ada benda tu. Kita nak tahu kenapa kari nyonya. Dia tak ada demand. Kita takut dia tak ada demand tu lah. Orang tak suka. So sekarang kita nak tahu kenapa nyonya. Nak jawab yang tu, first kita kena tahu apa beza ada berapa jenis kari kat Malaysia ni. Apa kita kena tahu yang tu? Kari mamak. Kari tak ada santan. Kari tak ada santan, kari mamak, kari India sebenarnya. Okey. Lepas tu kari ada santan, kari Melayu. Okey. Nyonya ada santan. Tapi apa beza Melayu kari? Tak pedas. Nyonya kurang pedas daripada Melayu. Pedas disebabkan rempah. Maksudnya rempah dia tak terlalu banyak. Okey. Maksudnya kari nyonya, kalau daripada yang saya faham kari nyonya dia punya rempah dia ringan sikit, dia tak macam terlalu banyak berbanding kari Melayu, kari India. Kari India ada setengah orang sebab dia rempah terlalu banyak. Perut. Okey. Kan? Kari Melayu pun rempah banyak. Okeylah. Kari nyonya kita bagi kari yang dia punya ni sedikit light, maksudnya rempah dia tak terlalu kuat. So dia tak ada bagi efek dekat perut. So sesuai untuk tadi ceritanya untuk orang pergi travel. Orang pergi travel tak nak sakit perut. Jawab tak soalan tu? So sebenarnya kena jawab soalan. Point tu lah. Dia jangan menjawab soalan yang tak ditanya. Dia tak tanya pun pasal pes tu mudah masak tak. Dia tanya kenapa kari dan kenapa nyonya. So yang tu yang kita kena jawab. Tapi kadang spontan je, tak plan pun. Macam kita macam hilang punca anak ni kan. Baru dua soalan. Ada kari, kenapa nyonya. So kena faham yang itu. Sebenarnya aku dah cakap tukang masak tu lagi. Ini ada benda nak sentuh, tapi esok saya sentuh boleh.